Dengar arahan berikut dengan teliti. Soalan-soalan akan diperlihatkan sebelum maklumat atau petikan didengarkan. Maklumat atau petikan tersebut akan diperdengarkan sebanyak 2 kali. Anda dikehendaki mendengar rakaman tersebut dengan teliti. Sila catatkan jawapan anda. Kepentingan menjaga alam sekitar. Alam sekitar merupakan anugerah Tuhan yang sangat berharga. Ia terdiri daripada hutan, sungai, udara dan pelbagai hidupan yang membentuk ekosistem semula jadi. Oleh itu, kita harus menjaga alam sekitar agar kehidupan di bumi ini kekal sejahtera. Salah satu cara menjaga alam sekitar ialah dengan mengamalkan konsep 3R, iaitu mengurangkan, reduce, menggunakan semula, reuse dan mengitar semula, recycle. Sebagai contoh, kita boleh mengurangkan penggunaan plastik, menggunakan semula kertas dan mengitar semula tin aluminium. Dengan cara ini, kita dapat mengurangkan pencemaran dan menjadikan bumi lebih bersih. Selain itu, kita harus menjaga kebersihan sungai dan laut. Pembuangan sampah dan sisa industri ke dalam sungai akan menyebabkan pencemaran air. Akibatnya, banyak hidupan akuatik seperti ikan dan ketam akan mati. Oleh itu, kita mestilah membuang sampah di tempat yang betul dan tidak mencemarkan air. Penanaman pokok juga penting untuk mengekalkan keseimbangan alam sekitar. Pokok mengeluarkan oksigen yang diperlukan oleh manusia dan haiwan. Selain itu, pokok juga dapat mengurangkan pencemaran udara serta memberikan udara yang segar. Oleh sebab itu, kita digalakkan untuk menanam lebih banyak pokok di kawasan rumah dan sekolah. Kesimpulannya, menjaga alam sekitar adalah tanggungjawab semua pihak. Jika kita tidak menjaga alam sekitar dengan baik, bumi akan menjadi semakin tercemar dan tidak selamat untuk didiami. Marilah kita bersama-sama menghargai dan memelihara alam sekitar demi kesejahteraan generasi akan datang. Kepentingan menjaga alam sekitar. Alam sekitar merupakan anugerah Tuhan yang sangat berharga. Ia terdiri daripada hutan, sungai, udara dan pelbagai hidupan yang membentuk ekosistem semula jadi. Oleh itu, kita harus menjaga alam sekitar agar kehidupan di bumi ini kekal sejahtera. Salah satu cara menjaga alam sekitar ialah dengan mengamalkan konsep 3R, iaitu mengurangkan, reduce, menggunakan semula, reuse dan mengitar semula, recycle. Sebagai contoh, kita boleh mengurangkan penggunaan plastik, menggunakan semula kertas dan mengitar semula tin aluminium. Dengan cara ini, kita dapat mengurangkan pencemaran dan menjadikan bumi lebih bersih. Selain itu, kita harus menjaga kebersihan sungai dan laut. Pembuangan sampah dan sisa industri ke dalam sungai akan menyebabkan pencemaran air. Akibatnya, banyak hidupan akuatik seperti ikan dan ketam akan mati.
Oleh itu, kita mestilah membuang sampah di tempat yang betul dan tidak mencemarkan air. Penanaman pokok juga penting untuk mengekalkan keseimbangan alam sekitar. Pokok mengeluarkan oksigen yang diperlukan oleh manusia dan haiwan. Selain itu, pokok juga dapat mengurangkan pencemaran udara serta memberikan udara yang segar. Oleh sebab itu, kita digalakkan untuk menanam lebih banyak pokok di kawasan rumah dan sekolah. Kesimpulannya, menjaga alam sekitar adalah tanggungjawab semua pihak. Jika kita tidak menjaga alam sekitar dengan baik, bumi akan menjadi semakin tercemar dan tidak selamat untuk didiami. Marilah kita bersama-sama menghargai dan memelihara alam sekitar demi kesejahteraan generasi akan datang.